Sejak kebelakangan ini, isu disiplin di sekolah makin merisaukan. Ada yang terlibat dalam kes buli, pergaduhan, malah ada yang melibatkan nyawa. Tapi persoalan dia sekarang ini, adakah sistem keselamatan di sekolah pada hari ini masih berkesan? Atau sebenarnya kita perlukan gaya lama yang lebih tegas dan lebih ditakuti? Jadi kita nak tanya orang sekeliling dekat sini, Eli, adakah dan patutkah mereka kekalkan sistem disiplin zaman dahulu atau diorang kekalkan sistem disiplin zaman sekarang? Jom, Let's go. Okay, hi guys. Hari ini kita bersama dengan Nabil, Lala. Ya, Puteri. Okey, untuk saya zaman dulu tu saya kurang setuju jugalah macam yang diorang cakap kembalikan rotan ni semua tu. Saya tak berapa setujulah sebab untuk saya anak-anak saya 7 orang. Saya tak diorang kat sekolah pun cikgu pun tak pernah rotan diorang. Okey, kalau rotan mungkin saya akan tanya cikgu lah kenapa cikgu rotan mereka. Sebabnya anak-anak saya rasa pendekatan rotan tu tak sesuai untuk diorang. Cumanya kita kena ada banyak berbicara, banyak bercakap dengan diorang. So kalau dekat sekolah mungkin cikgu-cikgu kena tanya, kena ambil tahu latar belakang diorang. Adakah diorang daripada keluarga yang bermasalah ataupun daripada keluarga yang sempurna, macam itulah. sebab betul juga behavior seseorang itu bermula daripada institusi keluarga. Betul, daripada rumah. So maksudnya physical touch tu semua tak semestinya menyelesaikan masalah. Betul. Mungkin lebih menakutkan kanak-kanak tersebut. Takut orang budak tak nak pergi sekolah. Betul juga. Itu akan jadi satu masalah. Boleh jadi dia rebel juga lepas tu. Betul. Okey, untuk puan sendiri kan, sekarang kan tengah ada isu berkaitan dengan isu buli semua ni kan. Untuk puan sendiri, puan rasa adakah sebabkan kita punya isu disiplin di sekolah ni yang membimbangkan ataupun ada perkara lain yang sepatutnya support lah untuk anak-anak ni membesar? Sebab untuk membesarkan anak bukan sekadar untuk cikgu, institusi keluarga pun kena masuk campur. Untuk puan macam mana? Okey, untuk saya keluarga. Dia bermula daripada keluarga. Bermula daripada keluarga. Parent memang sangat-sangat kena ambil tahu pasal anak lah. Macam saya nak didik anak ni 7 orang anak saya. Saya jaga diorang memang saya ambil tahu A to Z. Dengan siapa diorang berkawan pun sangat-sangat penting. Ya, pengaruh juga kan dia pengaruh sangat. Kadang-kadang anak kita kat rumah baik tapi kat sekolah perangai dia memang akan jadi lain. Jadinya saya banyak komunikasi dengan kawan-kawan dia dan juga saya berkomunikasi dengan cikgu-cikgu dia juga. Institusi keluarga lah yang paling penting. Okey. Bagi saya macam as a student, as a pelajar kan, macam kalau saya sendiri saya rasa macam takut sebenarnya kalau macam cikgu bukan rotan ke apa semua, tapi kita lebih macam kita behave lah. Kita macam nak buat sesuatu tu kita fikir panjang kan. Kita nak ponton sekolah pun kita fikir panjang. Semua kita fikir panjang lah. Cumanya maybe okay untuk kita kekalkan masa yang macam dulu punya. Cumanya macam bukan betul-betul kita macam mana nak cakap, macam cikgu-cikgu tu macam ada tak adalah sesuka hati nak main pukul ke apa semua. Mungkin sebelum apa-apa berlaku talk dengan parents dulu apa semua kan. Dia macam tak sesuka hati macam nak tiba-tiba pukul ke, nak tiba-tiba rotan ke. Cuma nak bawa benda tu mungkin okay sebab kita as a student kita akan macam behave sikit macam tu. saya rasa dia ada pro and cons lah dua-dua. Bagi saya sistem dulu tu lagi better kot. Better dari? Better yang dari sekarang lah. Okay. Which is sekarang semuanya agak manja sikit. Okay. So at least kalau yang macam dulu tu budak akan takut, dia akan lagi disiplin, dia lagi takut nak buat salah lah. And paling penting parents dekat rumah jugalah. Parents kat rumah pun memainkan peranan jugalah. Memainkan peranan yang besar. So sebab semuanya start daripada rumah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kita mengekalkan sistem zaman dahulu, which is yang lebih macam kita boleh usik pelajar tu ke apa kan, ada yang kata mungkin benda tu akan menjadikan lebih teruk sebab mungkin pelajar-pelajar tu akan rasa marah ke ataupun lebih keras untuk diajar. Macam mana? Kita kena cari pendekatan yang lebih kot masa terkini lah. Which is dia tak adalah pukul tu, kalau kita mengajar tu mengajar betul-betul. Betul. Dia jangan keras sangat lah. Betul. Dia kena mengikut kepada apa yang sepatutnya. Betul. Okay, bagi saya, pada pendapat saya rasa macam untuk generasi sekarang, which is adalah generasi alpha yang sedang membesar ni, kita patut mengikut peredaran zaman, which is masa zaman dahulu, iaitu kalau kita zaman millennial, mungkin cara kita dibesarkan tu dengan agak keras dan juga kasar, yang mana untuk membentuk siapa diri kita hari ini. Jadi untuk waktu sekarang ni, generasi sekarang alpha yang akan membesar ni adalah kita sepatutnya ikut macam mana cara yang berkesan untuk membesarkan mereka, iaitu mungkin ada kekerasan dia, ada kelembutannya kat mana yang diperlukan lah. Maknanya bukan 100% kita ikut cara dulu.
Jadi dia ada part lah yang mana yang sepatutnya dan tak sepatutnya. Okey, so Lala rasa dengan cara sekarang tu murid-murid akan dengan cakap lah. Ya, saya insya-Allah sebab saya pun ada anak saudara lagi yang kecil. Lepas tu ada cousin yang kecil lagi. Jadi saya dapat lihat yang mana mak dia orang, bapa dia orang, dia ada part yang kasar, part yang tak sepatutnya kasar, yang kita boleh cakap dengan bagusnya, dengan lembutnya. Okey, so maksudnya Lala lebih memilih sistem sekarang daripada dahululah. Ya, betul. Okey. Ikut peredaran zaman. Fik, tadi kita dah dengar dah dekat orang ramai tentang topik kita hari ni. Yes, Patut betul. ke cara disiplinkan student tu? You macam mana pula? Saya lebih memilih cara mengajar yang dahulu lah daripada yang sekarang. Sebab kadang-kadang sekarang ni ada certain pelajar yang tak nak dengar cakap kan. So memang kita kena rotan dulu. Rotan dulu barulah dia nak dengar cakap lah Nat. Okey, so Nat, kesimpulannya kan, isu disiplin ni merupakan tanggungjawab besar antara keluarga, pelajar, ibu bapa dan masyarakat. So, setiap pihak perlu berganding bahu untuk mewujudkan suasana sekolah yang selamat dan harmoni, Nat. Betul. So maksudnya sebenarnya sistem keselamatan ni bukan daripada cikgu, daripada rumah lagi. Situasi keluarga tu kena kuat. Barulah disiplin pelajar terjaga. So cara zaman dulu ke, zaman sekarang ke, sebenarnya bagi I, dua-dua tu betul. Betul. Sebab ikut peredaran masa kita sekarang ni. So untuk yang lain tu, korang kalau ada pendapat boleh komen dan below. Dan sampai di sini je video kita untuk kali ini. Kita jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye.